Aplikasi CIMB Octo memudahkan anda untuk lakukan transaksi perbankan internet dari CIMB Bank, sama ada untuk lakukan pindahan wang, pembayaran bil dan sebagainya. Jadi dalam video ini kami nak kongsi cara untuk log masuk atau login ke aplikasi CIMB Octo. Selepas anda buka aplikasi CIMB Octo, pada laman ini anda diberi pilihan untuk memilih bahasa aplikasi sama ada dalam English atau bahasa Melayu. Kemudian tekan proceed. Seterusnya isikan user ID anda. Bagi yang terlupa, tekan forgot ID password. Selepas itu tekan next. Kemudian sahkan secure word anda seperti yang dipaparkan adalah betul. Seterusnya isikan kata laluan anda. Bagi yang terlupa kata laluan, tekan forgot ID password. Selepas itu tekan proceed. Jika anda log masuk aplikasi CIMB Octo menggunakan peranti baru, pilih peranti sebelum ni untuk aktifkan akses aplikasi CIMB Octo dari peranti lama. Kemudian tekan next. Seterusnya tekan yes. Selepas itu namakan peranti anda dan tekan proceed. Tekan agree and continue sebagai tanda persetujuan dengan terma dan syarat dari aplikasi CIMB Octo ini. Kemudian isikan nombor OTSC yang diterima dan tekan proceed sebagai pengesahan. Sebagai langkah keselamatan, anda akan dapat melakukan dan meluluskan transaksi perbankan melalui aplikasi CIMB Octo. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa follow Ali Gadget untuk pelbagai tutorial terkini. Bye!